Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Ani nak kongsi lagi tentang stoking terapi berubat yang dah ramai sangat yang dah grab dalam minggu ni. Kebetulan kita dah nak menyambut Ramadan. Jadi ramai yang nak ikhtiar nak pakai masa tarawih, pergi surau, mengaji. Jadi stoking ni dapat sambutan sangat-sangatlah. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Okey, Kak Ani cerita sikit tentang stoking terapi ni. Yang boleh pakai stoking terapi berubat 360 Tera ni, yang ada masalah sakit kaki, sakit tumit kaki, lengoh betis, sakit lutut. Paling ramai sekali sakit lutut. Sakit pinggang, sakit belakang, lengoh-lengoh bahu, kebas-kebas jari-jari tangan dan kaki, kerap kencing malam. Boleh ikhtiar pakai stoking terapi berubat ni, insya-Allah. Yang penting konsisten pakai setiap hari. Berapa jam? 4 hingga 8 jam. Kalau boleh pakai lagi lama tu lagi baguslah. Jadi pakailah setiap hari. Jadi semua peringkat umur boleh pakai, lelaki, perempuan, anak-anak, suami, semua boleh pakai. Mak-mak kita, tok-tok kita yang nak pergi masjid tu kan, yang nak pergi tarawih tu, kita boleh hadiahkanlah nak sambut Ramadan ni untuk kita buat ibadah kita tu dengan lebih sempurna, insya-Allah. Jadi Kak Ani war-warkan yang mana yang tengok video Kak Ani ni, bolehlah tekan dekat beg kuning untuk dapatkan stoking terapi berubat ni, ataupun boleh WhatsApp Kak Ani terus untuk dapatkan lebih lagi detail tentang stoking terapi berubat ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.